Oi, baju 5 telai. Tadi aku bawa balik kerja tadi. Aku terlangak lah satu. Aku terlangak tu ular. Bila aku tengok ular tu, aku tengok, uish, aku langgar ular. Aku tengok ular tu lidah cabang dua. Lidah cabang dua tu aku teringat lah kata orang tua-tua dulu. Jangan jadi lidah bercabang dua. Lidah bercabang dua ni apa? Dia kata lain, dia buat lain. Macam tu juga dalam kehidupan kita ni. Ada orang, dia kalau kata nak support kita, kawan-kawan kan nak support, dia kena bayar lebih. Bukan kalau kata nak support minta kurang. Macam ni lah aku nak beritahu dekat hampa ni. Ada satu company ni, dia buat bowling tau. Aku suka company ni sebab Alhamdulillah dia support aku daripada 5 tahun lepas. Setiap 2 bulan mesti ada event. Dia pun buat 500 live. Dalam kereta ni ada banyak lagi. Mereka ni kalau support aku kan, macam mana pun serba-serbi kekurangan tu, aku memang berterima kasih lah dekat company ni. Support aku. Nak dibandingkan aku dengan company lain memang besar. Apa yang tengok video aku ni, apa doa-doakanlah aku supaya aku murah rezeki. Janganlah kecam video aku. Nanti aku boleh buka showroom cantik-cantik, apa boleh main walk in. T-shirt printing ni, kalau ada company yang nak buat event ke apa kan, tak mau pening-pening kepala kan, main hantar dekat aku. Sub dekat aku. Aku settle. Sampai hantar depan pintu company hampa pun aku hantar. Bye bye. Jom buat kerja dulu.